Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada dekat luar sana. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana nak buat model gunung berapi. Jadi, pada kali ini model gunung berapi ni kita boleh juga belajar seni dan juga mata pelajaran sains. Let's go, kita belajar bersama-sama. Okey, seterusnya kita lihat alat bahan yang diperlukan untuk membuat gunung berapi. Glue gun, kotak, gunting, kotak untuk tapak, kalau boleh cari yang petak. Satu botol, cikgu guna botol sirap je ni. Warna akrilik, koko tua, koko muda ataupun ochre dan merah. Sebekas air, berus lukisan, palette. Okey. Jom kita tengok macam mana cikgu buat. Okey. Yang pertama, mestilah lekatkan botol ini pada tapak. Okey, tapak tadi cikgu cakap besarlah sikit, petak ke bulat ke, ikut awak. Okey, letakkan glue gun. Yang ni banyak sikit supaya kukuh. Okey. Dah. Tak dekat tengah-tengah. Okey. Cikgu suka guna glue gun sebab dia mudah lekat. Cuma untuk kamu dekat rumah, jangan sesekali menggunakan glue gun tanpa pengawasan ibu atau bapa ataupun orang dewasa. Okey, seterusnya, macam mana kita nak buat gunung? Kita guna kotak yang terbuang. Okey, ambil gunting dan guntinglah. Jadi cara gunting ni tak mestinya straight semua, ikut saja. Kalau tak betul sikit pun tak apa. Okey. Buat banyak-banyak sikit. Ingat guna gunting hati-hati. Cikgu guna gunting besar ni supaya mudah awak nampak. Okey. Kalau boleh guna gunting yang sesuai untuk jari awak tu. Okey. Seterusnya, okey, dah lekat kan tadi. Okey. Kita akan buat gunung berapi. Kecilkan sikit dekat depan supaya kita boleh sangkut dalam botol tu macam ni. Ambil glue gun, letak sikit gam. Letak dekat tudung. Nampak? Okey. Lipat sikit. Letak gam. Okey, tak semestinya straight sangat sebab ni kan gunung. Okey, jadi kita buat je sesuka hati kita. Lagi nampak real. Okey, biarkan kering seketika, kemudian ambil yang lain. Kecilkan bahagian depan untuk diletak dalam botol. Gunung berapi kita telah siap. Okey.
Okey, seterusnya ambil kertas A4, kemudian kita tampal secara random saja. Ikut suka hati kamu nak tampal macam mana. Yang pertama kita letakkan gam. Okey. Agak-agak tempat yang kita nak tampal tu, kertas ni lekat, kita letak gam. Kalau ada yang hujung-hujung ni, kita kemaskan dia. Sebab tu cikgu cakap cikgu suka guna glue gun. Dah RM2 pun ada jual. Okay, yang lebih-lebih kat bawah tu biar dulu, jangan lagi kita gunting, biar. Seterusnya kita lakukan kemasan. Yang ada lebih-lebih tu kita lipat-lipat je tampal. Okey. Okey murid-murid, dah siap kerangka gunung berapi kita. Okey. Boleh remuk-remukkannya. Renyuk-renyukkan. Jangan remukkan hatimu sudah. Okey, seterusnya kita akan mewarna sebentar lagi. Okey murid-murid, seterusnya aktiviti mewarna. Okey, kita start mewarna. Warna yang pertama cikgu guna ochre. Ataupun awak panggil apa ni? Koko muda. Nama dia yellow ochre. Warna. Okey murid-murid, seterusnya warna brown, koko. Warna koko. Okey. Okey murid-murid, nampak ni warna hitam, koko, ochre. Hitam, koko, koko muda. Okey, cikgu harap kamu semua dapat buat model gunung berapi. Jadi murid-murid, inilah dia hasil akhir kita nanti. Cikgu harap kamu dapat buat model gunung berapi ini dengan baik. Sehingga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye. I love you all.